بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامد الفليباني، وخصوصا إلى شيخنا شيخ عبد العزيز بن أحمد الشافعي وشيخنا شيخ عبد الحميد بن صالح، حضرة مولانا محمد عبد الرباني، وحضرة والدنا، وحضرة أولياء الله الصالحين، سائر رسالتنا وصديقنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuk bi kitabillah وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sedang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bunda, adik kakak, tuan-tuan yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh dan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan pada malam yang mulia ini, malam yang ke-16 daripada bulan Syaban, setelah mana kita telah menyambut dan kita telah menghidupkan malam nisfu Syaban pada malam semalam, malam yang disebutkan oleh para ulama sebagai Lailatul Taqdir, Lailatul Bara'ah, Lailatul Maghfirah, malam keampunan, malam pembebasan daripada api neraka, malam penentuan setiap amalan ataupun takdir-takdir kita setahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan buku amalan yang baharu ini, Allah Ta'ala takdirkan takdir-takdir yang baik sepanjang hidup kita, dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan di dalam baki-baki bulan Sya'ban ini, dan Allah Ta'ala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga malam yang penuh kebaikan itu, malam yang terlebih afdal selepas daripada malam Lailatul Qadar, iaitu malam nisfu Syaban. Maka Allah Ta'ala menerima segala kebajikan, segala ketaatan kita, segala ibadat-ibadat sepanjang kita menghidupkan malam tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung perbahasan di dalam kitab kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, karangan Al-Alim Allama Al-Syekh Abdul Samad Al-Falibani rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falibani, mudah-mudahan Allah merahmati dan meninggikan derajat beliau di akhirat dan memberikan kepada kita kebaikan, manfaat, cahaya, rahsia dan keberkatan dengan asbab ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian engkau baca Al-Fatihah dan surah. Dan yang terlebih utama, bahawa engkau baca selepas daripada Al-Fatihah itu pada rakaat pertama surah Yasin, pada rakaat kedua suratul Waqi'ah, pada rakaat yang ketiga suratul Dukhan, dan pada rakaat yang keempat itu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baik.
Kita sambung perbahasan di dalam kitab kita, iaitu perbahasan di dalam fasal yang ke-9 pada menyatakan kelakuan ataupun kaifiat solatut tasbih dan juga kelebihan-kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solatut tasbih ni adalah salah satu daripada solat-solat sunat yang mustaqil, solat yang ada nas, ada warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dan solat yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga para salafus salih. Dan solat sunat tasbih ni boleh dilakukan pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Tidak tertentu atau dikhususkan pada waktu siang sahaja ataupun waktu malam sahaja. Seperti solat duha dilakukan pada waktu duha lah, waktu siang. Solat tahajud ataupun solat qiyamul lail dilakukan pada waktu malam. Adapun solat tasbih ni boleh dibuat pada waktu siang dan boleh dilakukan pada waktu malam. Bila dilakukan pada waktu siang, maka dilakukan sebanyak 4 rakaat satu salat, dan bila dilakukan pada waktu malam 4 rakaat 2 salat. Dan dinamakan solat tasbih ni kerana di dalamnya itu dibaca bacaan-bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini tasbih. Ataupun sekurang-kurangnya kita kata subhanallah. Subhanallah tasbih tu. Jadi pada tiap rakaat tu dibaca jumlahnya adalah sebanyak 75 kali. Mencukupkan sebanyak 4 rakaat sebanyak 300 kali. Jadi lafaz niat ni seperti mana yang kita bincangkan ataupun kita bicara kepada minggu lepas, usalli salat tasbih 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Kalau pada waktu siang lah. Kalau pada waktu malam, usalli salat tasbih rakaatain sunnatan lillahi ta'ala, ataupun usalli sunnat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Usalli sunnat salat tasbih rakaatain sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku salat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku salat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau siang 4 rakaat satu salam, manakala malam dilakukan 2 rakaat lah, 4 rakaat 2 salam. Baik. Jadi kata pengarang kitab kita, kemudian engkau baca Al-Fatihah dan surah sunat. Mana lepas daripada takbir itu, ni dia ada 2 riwayat. Ada 2 kaifiyah yang disebutkan. Ni riwayat yang pertama ataupun kaifiyah yang pertama, 2 cara, 2 kaedah. Ni kaedah yang pertama. Mana lepas daripada kita takbiratul ihram tu, kita baca doa iftitah, kemudian kita baca suratul Fatihah dan surah sunat. Surah sunat ni tak kisah sebenarnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada ayat-ayat Al-Quran. Cuma ulama ni kadang-kadang dia letak surah-surah tertentu tu sebagai mengambil fadilah sahajalah, kelebihan pada surah tersebut. Hakikatnya semua ayat-ayat Al-Quran ni ada kelebihan belaka lah. Itu secara umum. Macam kita kata apa malam ni sebut Syaban dia baca Yasin. Lepas tu baca pulak 3 kali. Tak boleh kau kalau nak baca sekali lah. Pakai niat 3 sekali ke boleh, tak ada masalah. Kalau tak saya baca Yasin, nak baca suratul Baqarah, boleh. Nak baca 30 juzuk Quran sepanjang malam pun boleh, tak ada masalah. Cuma ulama kita pilih Yasin tu atas sebab mudah bagi semua orang untuk baca dia ingat. Kemudian bila kita baca tu, kita tu dalil umumnya termasuk di kalangan orang yang telah mendirikan malam nisfu Sya'ban. Sudah tentu mempunyai fadilah, kelebihan, ganjaran, pahala daripada Allah. Mudah-mudahannya gitulah. Cuma tak bolehlah kita nak nisbahkan amalan tersebut mesti kena baca Yasin sebab Nabi buat gitu. Itu tak boleh. Sebab tidak ada sandaran ataupun dalil yang Nabi baca Yasin.
Cuma dalil yang Nabi sebut menghidupkan malam nisfu Syaban tu dengan ibadah dan ketaatan. Kita nak buat ceramah boleh, kita nak buat qiyamul lail boleh, nak sembahyang tasbih boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mengikut kadar kemampuan yang kita mampu buat. Silakan. Kerana betul-betul ibadah kita kepada Allah ni banyak. Sebagai satu wirid ataupun sebagai satu jalan untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Dan terlebih utama bahawa engkau baca selepas daripada Al-Fatihah itu pada rakaat yang pertama apa dia? Surah Yasin. Baca surah Yasin. Dan pada rakaat yang kedua itu suratul Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah ila akhirah. Dan pada rakaat yang ketiga itu suratul Dukhan. Hamim tu. Dan pada rakaat yang keempat itu tabarakalladzi biyadihil mulk. Akhir juzuk 29 surah Mulk. Ataupun engkau baca pada rakaat yang pertama, ataupun kalau tak nak baca 4 surah yang diberikan tadi itu, selepas daripada Al-Fatihah suratul Duha. Hak ni lebih ringan sikit. Jadi ulama ni dia susung pada kita siapa kita mula lalu sebagai pemudah cara. Sebab kadang-kadang setengah orang kan dia macam bela. Bela ni maknanya dia tak tahu nak baca ke apa. Ada dak sarana, ada dak cadangan, ada dak orang panggil nasihat surah apa. Jadi ulama pun beri jalan, petunjuk pada kita. Antara sarana-sarana ataupun nasihat-nasihat tu kadang-kadang merupakan bentuk mujarrabah. Mujarrabah ni amalan yang dilazimi oleh para ulama dan kesan yang mereka dapati melalui pengalaman, tajribat. Kalau istilah zaman sekarang kita panggil eksperimen kan. Dia ubat-ubat kita makan Panado ke apa semua tu dia panggil melalui tajribat belaka tu. Walaupun kita kata hak tu ialah ada kaitan dari segi ilmu sains. Capur gua ni berkesan bolehlah orang panggil ubat tahan sakit pada satu umur dan sebagainya. Melalui apa? Eksperimen, tajribat dari segi kaedah sains. Begitu juga dengan amalan-amalan agama ni, selama mana dia tidak bercanggah dengan agama. Ketua orang-orang tua kita misalnya yang tidak menyalahi agama lah, yang tidak ada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Ta'ala, selagi dia datang daripada nas ataupun dia datang daripada ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang baik, lalu amalan itu jadi pada diri dia, pada keluarga dia. Dan boleh jadi bila kita amal, Tuhan perjadikan perkara yang sama. Dan harus sahaja menyalahi tak jadi. Sebab dia amalan-amalan itu kadang-kadang dia atas kesesuaian, keserasian dengan diri kita. Secara umumnya, mana-mana pun baik belaka. Cuma orang panggil tajribat ni pengalaman. Ulama ni baca gini, dapat keluar rezeki dia. Dia memberi rezeki itu pada asas i'tikad kita ni Allah Ta'ala dah. Dengan munajat, dengan doa, dengan kesungguhan kita minta dengan Allah tu, maka Allah perkenalkan segala hajat-hajat kita. Allah keluarkan segala kesulitan-kesulitan dalam setiap urusan kehidupan kita. Baik. Atau engkau baca pada rakaat pertama selepas daripada Fatihah itu suratul Duha, dan pada rakaat yang kedua Alam Nashrah, surah Alam Nashrah. Dan pada rakaat yang ketiga itu Inna a'tainakal kautsar, dan pada rakaat yang keempat itu Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini satu pilihan. Ataupun baca, ini makna pilihan yang ketiga. Ataupun baca pada rakaat yang pertama itu Iza zulzilatil ard, surah Az-Zalzalah.
Dan pada rakaat yang kedua itu wal adiyat, surah Al-Adiyat. Dan pada rakaat yang ketiga idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr. Dan pada rakaat yang keempat itu qul huwallahu ahad. Boleh juga. Dan pilihan ketiganya rakaat pertama idza zulzilatil ard, rakaat kedua wal adiyat, rakaat ketiga idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat keempat qul huwallahu ahad. Ataupun baca pada rakaat yang pertama di pilihan yang keempat alhaakumut takatsur, dan pada rakaat kedua wal 'asr, dan pada rakaat ketiga qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Mana-mana boleh lah. Kalau nak baca kuliah dengan kuliah yang kulhu pun boleh, tak ada masalah. Sebab sunat sahaja. Baik. Semua bacaan ini iaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah-surah selepas daripada Al-Fatihah, semuanya hamba nakal. Hamba di sini merujuk kepada pengarang kitab kita lah, atau Syekh Abdul Samad. Hamba nakal daripada risalah karangan murid Syekh Ahmad Al-Qushashi. Ini guru dia, guru kepada guru dia. Pada mengatakan bicara solat tasbih. Baik. Selesai daripada kita baca surah sunat tu, kemudian baca lagi olehmu selepas daripada Al-Fatihah dan surah itu, yakni surah sunat tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak mana? 15 kali. 15 kali lepas baca surah sunat. Baik. Kemudian rukuk, dan baca olehmu dalam rukuk itu subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kemudian baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tambahan ada tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Situ pun boleh dah. Ataupun sekurang-kurangnya subhanallah. Hak rekah lagi. Hak sempurnanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang sempurna. Jadi ketika rukuk tu baca bacaan tasbih tu sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal serta mengucap sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kalau nak tambah lagi hamdan katsiran tayyiban mubarakan, tambah lagi tu. Dan baca olehmu di dalamnya, yakni di dalam i'tidal itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Rukuk 10, i'tidal 10. Kemudian engkau sujud serta mengucap dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ini bacaan sujud kita ni lah. Dan engkau baca olehmu, dan engkau baca di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Dalam sujud 10 kali. Kemudian engkau duduk antara dua sujud serta baca olehmu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca olehmu dalamnya, yakni dalam duduk antara dua sujud itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud pun 10. Kemudian engkau sujud yang kedua serta mengucap
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian baca olehmu dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Sujud yang kedua apa? Tasbih 10 kali juga. Nah, baik. Kemudian maka engkau duduk istirahat. Ni belum daripada naik qiyam rakaat kedua. Nah, kadang-kadang ramai orang panggil meninggalkan perkara yang sunat ni. Dia panggil duduk istirahat sebelum daripada kita qiyam ke rakaat yang kedua ataupun ke rakaat yang keempat lah. Lepas kita sujud yang kedua tu, kita pun nak bangun, nak naik pada qiyam tu kan. Sunat kita duduk sekejap. Allah duduk, barulah kita pergi bangun hingga berdiri qiyam. Itu dia panggil apa tu? Duduk istirahat. Dan hukumnya adalah sunat boleh pahala. Duduk sekejap belum daripada naik pada qiyam, naik pada rakaat kedua atau rakaat keempat. 3 nak naik ke 4 tu. Jadi duduk istirahat tu hukumnya sunat. Baik. Jadi maka engkau duduk istirahat dan baca di dalamnya itu tasbih 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali. Inilah rakaat yang pertama dan perhimpunan tasbih pada rakaat yang pertama ini jumlahnya berapa banyak? 75 kali tasbih. Ini kaifiat yang pertama. Kemudian engkau pada rakaat yang kedua maka ulang semua seperti rakaat yang pertama. Maknanya bangun naik rakaat kedua tu baca Fatihah, baca surah sunat, sebelum daripada rakaat tasbih 15 kali. Kemudian rakaat tasbih 10 kali. I'tidal 10 kali. Rakaat i'tidal sujud yang pertama 10. Kemudian duduk antara dua sujud 10. Sujud yang kedua 10. Lepas tu belum daripada baca tahiyat akhir tu 10 kali lagi tasbih, kemudian bacalah tahiyat akhir. Kalau rakaat yang keempat lah ataupun rakaat yang kedua tahiyat awal. Kemudian engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Setelah itu maka engkau memberi salam. Kemudian engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu jua. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud, 2 tahiyat dan 2 salam. Ni maknanya buat 2-2. Kalau buat 4 tu mana ada tahiyat awal. Baik. Dan jikalau engkau kehendak 1 salam dan 1 tasyahud, maka tak kala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, bangun kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta baca tasbihnya seperti yang tersebut itu. Lalu membaca tasyahud dan memberi salam. Maka jadilah perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 kali tasbih. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan pada rakaat yang diperdapatkan pada rakaat yang kemudian, supaya genap bilangan itu 300 kali tasbih. Jadi kalau macam tak cukup, tak cukup kita genaplah di mana-mana tempat ataupun di mana-mana rakaat, tak jadi masalah. Rasa tak cukup ni tadi. Jadi kita tambahlah pada mana-mana tempat rokok atau sujud tu. Baik. Inilah riwayat yang pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya kaifiat yang pertama ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas
bahawa Nabi SAW bersabda bagi bapa saudaranya, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi fi abwabil witr wa darul qutni. Jadi setengah mengatakan hadis ini hadis dhaif, dan setengahnya mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi boleh amal lah, tak ada masalah. Dan bukan peringkat hadis yang dhaif jiddan ataupun hadis yang tidak ada sandaran, la aslalah. Nah, baik. Jadi hadis dia berbunyi, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altuhu ghafarallahu laka dhanbak. Wahai pakcikku, wahai pamanku, wahai pak saudaraku, adalah aku hendak memberi akan engkau, adalah aku anugerahi akan engkau, adalah aku kasih akan engkau dengan sesuatu. Maknanya Nabi rakyat pada pak saudara dia ni, aku nak bagi sesuatu kepadamu, aku nak beri satu anugerah kepadamu. Apabila engkau kerjakan akan dia, nescaya diampuni Allah Ta'ala bagimu dan akan dosamu, segala dosa-dosamu. Awalahu wa akhiruhu, yang awal dan yang akhirnya, qadimahu wa hadithahu, yang dahulu atau yang baru, yang sedia ada ataupun yang baru, khata'ahu wa amdahu, yang tersalah atau yang sengaja, dosa yang tersalah kita buat atau yang tak sengaja ataupun yang sengaja, sirrahu wa alaniyatahu, sama ada yang tersembunyi atau yang nyata, dosa-dosa yang nyata atau dosa-dosa yang terang-terang kita buat, saghirahu wa kabirahu, sama ada dosa yang kecil atau dosa yang besar. Lagu mana anugerah ataupun amalan tersebut ni? Tusalli arba'a raka'atin, engkau sembahyang 4 rakaat, taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan, engkau baca pada tiap-tiap rakaat itu suratul Fatihah dan surah-surah sunat. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ 15 marratan. Apabila engkau selesai daripada membaca demikian surah tadi, surah Fatihah dan surah sunat, pada rakaat yang pertama dan engkau sedang berdiri, maka katakan olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan, 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarka'u fataquluha wa anta raki'un, kemudian engkau rokok dan kamu katakan di dalam rokok itu, sedangkan engkau sedang rokok, 10 marratin, 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i, kemudian engkau mengangkat kepala engkau daripada rukuk. Tidaklah, fataquluha qa'iman 10, katakan di dalam i'tidal itu sebanyak 10 kali. Summa tasjudu fataquluha 10, kemudian kamu sujud maka kamu kata 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudu fataquluha jalisan 10, kemudian engkau bangkit, engkau mengangkat kepalamu daripada sujud, yang duduk antara dua sujud itu sebanyak 10 kali. Summa tasjudus saniyah, dan engkau sujud yang kedua, fataquluha, maka kau katakan di dalamnya itu wa anta sajidun 10 kali. Summa turfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian engkau mengangkat kepalamu daripada sujud yang kedua, yakni duduk istirahat itu, fataquluha 10, maka kau katakan 10 kali. Fadzalika 75 tasbihan, maka demikian itu 75 kali bilangan tasbih fi rak'atin, pada tiap rakaat. Taf'alu zalika, engkau lakukan demikian itu fi 4 rak'atin, di dalam 4 rakaat. In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumi marratan faf'al. Jadi Nabi kata, engkau berbuat demikian itu jikalau kuasa engkau berbuat salat tasbih ni pada setiap hari, faf'alha, maka kau buatlah, faf'al, membuatlah.
Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Kalau tak boleh buat setiap malam, sekurang-kurangnya seminggu sekali pada hari Jumaat. Setiap kali satu Jumaat sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalau tak boleh buat tiap-tiap minggu semaya sunat tasbih ni, maka buatlah sekurang-kurangnya sebulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Kalau tak boleh buat juga tiap-tiap bulan, maka sekurang-kurangnya setahun kena buat sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Kalau setahun sekali tak boleh nak buat. Tak ada masa, tak nak sempat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Perlakukanlah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Supaya senang tak sebab. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi fi Abwabil Witr. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini di dalam bab witir, dalam sunan dia lah, Sunan Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Daraqutni. Ad-Daraqutni. Baik. Yang demikian, okey. Maka siapa yang mengerjakan solat tasbih itu, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di lautan dan seperti pasir di padang sekalipun. Demikianlah tersebut dalam hadis. Seperti mana hadis Nabi ayat tadi lah. Dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang dahulu, dosa yang baharu, dosa yang dilakukan secara sembunyi ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dosa yang kecil, dosa yang besar. Ini saya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan berkata Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutubul Qulub, yustahabbu lahu an yusalliya salat at-tasbih fi kulli jum'atin marratan naharan wa marratan laylan. Disunatkan bagi seorang itu melakukan solat tasbih pada hari Jumaat, maksudnya sejumaat ataupun seminggu, bukan semestinya hari Jumaat, sebanyak 2 kali, sekali pada siang dan sekali pada malam. Wahia 300 tasbihatin fi 4 raka'atin, dan iaitu 300 tasbih dalam 4 rakaat. In sallaha naharan la yafsilu bainaha bitaslimi, dan jika disolatkan akan dia, yakni solat tasbih ni pada waktu siang, maka jangan diselangi atau dipisahkan pada setiap 2 rakaat itu dengan salam. Makna buat 4 rakaat satu salam lah. Wa in sallaha lailan, dan sekiranya melakukan solat itu pada waktu malam, sallama fiha salamaini, perbuat olehmu 2 kali salam, iaitu setiap 2 rakaat satu salam. Ini dipanggil riwayat yang pertama, kaedah yang pertama lah. Baik, kemudian riwayat yang kedua, bahawa engkau salatkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga, maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ataupun doa iftitah lah. Ataupun engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu, kemudian baca oleh engkau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya belum daripada surah Fatihah tu kita baca tasbih dulu. Banyak mana? Sebanyak 15 kali. Dahulu daripada membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian engkau baca Al-Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu itu, kemudian engkau baca tasbih itu 10 kali, kemudian daripada Al-Fatihah dan surah itu, padahal engkau berdiri. Mana belum daripada kita nak rokok tu, selesai daripada kita baca surah sunat, baca pula tasbih sebanyak 10 kali. Belum surah Fatihah tu 15 kali, kemudian selepas daripada surah sunat tu 10 kali pula baca tasbih ketika kita qiyam. Pada waktu qiyam tu ada
25 kali lah baca tasbih ni. Kemudian engkau rokok serta membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Macam biasalah, dan baca olehmu dalam rokok itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu, yakni i'tidal, serta membaca sami Allahu liman hamidah, dan baca olehmu dalam i'tidal itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud serta membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian maka baca olehmu akan tasbih itu di dalam sujud itu 10 kali. Kemudian engkau bangkit duduk antara dua sujud serta membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca olehmu tasbih itu di dalamnya 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, dan baca dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Maknanya genap di sujud yang kedua sebanyak 75 kali. Kemudian engkau bangkit, maknanya naik pada rakaat yang seterusnya, rakaat kedua lah. Maknanya dia tak baca tasbih itu di duduk istirahat. Dia selesai dulu di qiyam. Kemudian engkau bangkit lalu berdiri betul pada rakaat yang kedua, maka baca olehmu dahulu daripada membaca Al-Fatihah dan surah. Membaca Al-Fatihah dan surah akan tasbih itu 15 kali. Kemudian maka baca olehmu Al-Fatihah dan surah yang telah terdahulu sebutnya itu. Kemudian baca tasbih kemudian daripada membaca Al-Fatihah dan surah itu 10 kali. Kemudian rokok. Demikianlah perbuat olehmu dalam rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama itu hingga 4 rakaat. Maka jika engkau salat pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam dan dengan 1 tasyahud juga. Jika engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Makna kaifiat ataupun riwayat yang kedua ni, kita baca 15 kali tasbih sebelum daripada baca Fatihah. Kemudian 10 kali selepas daripada kita selesai baca surah sunat, belum daripada rokok. Kemudian rokok 10, yang tidak 10, sujud utama 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10. Kemudian naiklah ke rakaat yang seterusnya lah. Kalau dah ada di rakaat kedua, maka bangkit daripada sujud yang kedua tu ke tempat ataupun ke tasyahud akhir. Gitu. Cukuplah tiap-tiap rakaat tu 75 kali tasbih dan 4 rakaat sebanyak 300 kali tasbih. Ini makna 2 kaifiat, 2 cara. Mana-mana kita nak pilih tu bolehlah. Baik, kemudian kata pengarang kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin, hadza huwal ahsan wa huwal ikhtiyar bil mubarak wa huwal ikhtiyar bil mubarak. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat faham dengan sebaik mungkin. Lagu mana kita nak sembahyang, nak tasbih. Jadi kita boleh amalkan insya-Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.